Seorang anggota polis berpangkat korporal dari unit kereta peronda Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Baru didakwa di Mahkamah Sesyen Kota Baru atas dua pertuduhan samun kedai runcit bulan lalu. Muhammad Irfan Aziadi Abdul Aziz, 44 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah. Mengikut pertuduhan pertama, lelaki itu didakwa melakukan samun terhadap seorang lelaki warga Pakistan dengan mengambil wang sebanyak RM400 semasa berada di kedai runcit Bayam Jaya Enterprise, Kampung Beris, Jambu, Pengkalan Cepak, kira-kira pukul 6.20 petang pada 8 November lalu. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan samun terhadap seorang lelaki berusia 48 tahun semasa berada di sebuah kedai runcit MKR Maju Jaya Trading di Jalan Rambutan Rendang, Kampung Cempaka, kira-kira pukul 4.40 petang pada 10 November lalu. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 14 tahun, denda atau sebatan. Selain itu, di Mahkamah Majistri, Muhammad Irfan juga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memiliki dadah jenis amfetamin dan metafetamin di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Kota Baru pada 19 November. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda maksimum RM5,000 serta pengawasan mandatori. Mahkamah membenarkan jaminan RM18,000 bagi pertuduhan samun dengan syarat dua penjamin mengemukakan alamat tetap, tidak mengganggu saksi dan melaporkan diri setiap 2 bulan, manakala jamin bagi kes dadah ditetapkan RM4,000. Kesemua kes disambung pada 7 Januari depan.